berkenaan wang sumbangan yang diberikan kepada madrasah. Bolehkah digunakan sebagai modal berniaga? Ustaz, macam mana? Wang yang digunakan untuk madrasah. Secara umumnya kita jawab tak boleh lah. Secara umumnya. Sebenarnya kalau kita nak perincikan, kita lihat apa tujuan ia diberikan. Sebab ada orang dia bagi wang madrasah ni digunakan, memang ada subjek yang khas yang digunakan untuk kegunaan madrasah, untuk mungkin pembangunan misalnya, mungkin untuk kebajikan. Tapi kalau kita jadikan dia modal perniagaan ni, kita merisikokan duit tu. Kita merisikokan. Apa maksud merisikokan? Kita menyebabkan, kita faham kan, bila benda tu berniaga, dia risiko. Dia risiko apa? Dia risiko modal tu habis. Jadi, sedangkan kalau kita pakai, kita terus sampai kepada subjek. Terus memang betul-betul manfaat itu mutahaqqiqah, berlaku. Kalau kita buat bangunan, memang bangunan itu jadi. Memang pasti akan bermanfaat. Ataupun kita bagi bonus kepada asatizah ke, sebagai yang munasabah. Tapi kalau kita letakkan dia sebagai modal perniagaan, maka kita telah merisikokan wang itu kepada manfaat yang tak pasti. Sedangkan orang itu memberi untuk manfaat yang najizah, yang tunai. Maka secara umumnya tak boleh. Baik, jelas Ustaz. Alhamdulillah.